Tok Faisal kata kerajaan perpaduan tak mampu bertahan sampai tahun 2027. Tapi mari kita tengok fakta yang sebenarnya. Tok Faisal kata rakyat marah sebab kos sara hidup meningkat dan hutang negara pun meningkat. Tapi apa faktanya, tuan-tuan? Harga elektrik telah dirasionalisasikan dan turun pada rakyat marhai. Subsidi minyak dikekalkan, malah semakin turun harga non-notified untuk golongan rakyat yang marhai. Kadar inflasi juga turun sedikit sejak 2025 sehingga ke hujung 2025. Ini menunjukkan kerajaan mampu menstabilkan ekonomi rakyat. Tok Faisal kata parti-parti dalam kerajaan perpaduan bergaduh sampai APCO pun keluar. Tuan-tuan, drama politik dekat Malaysia ni sejak tahun 2020, sejak langkah syarat tentu memang sentiasa ada. Dan APCO memang keluar. APCO kursi parlimen 2 saja. Dan dia tak mendejaskan kestabilan kerajaan yang ada. Sebab parti-parti yang kuat dalam kerajaan masih setia bersama kerajaan perpaduan. Jadi tak ada isu pun kerajaan akan collapse. Dan saya yakin kerajaan akan bertahan sampai 2022. So naratif Tok Faisal memang terpatah kali ini. Yang ketiga, Tok Faisal kata PRU 16 mungkin diadakan awal pada tahun 2026 untuk elak kesan ekonomi. Tapi faktanya tarikh pilihan raya ni, tuan-tuan, bergantung kepada parlimen. Dan kerajaan masih ada ruang untuk menilai prestasi ekonomi sebelum menentukan tarikh pilihan raya. Dan ini menunjukkan ramalan Tok Faisal pilihan raya awal cuma spekulasi politik, bukan keperluan fakta. Kerana kerajaan belum teruskan apa-apa lagi pasal pilihan raya lama. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, Tok Faisal ni cuba memainkan naratif bahawa kerajaan lemah, kerajaan akan collapse. Tetapi dari segi ekonominya menunjukkan sebaliknya. Ekonomi kukuh, subsidi berjalan, rakyat gembira. Dan dari segi politiknya kerajaan masih kukuh. Ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan ini masih berada di bilangan yang sangat kukuh. 2/3 masih lagi kekal. Rakyat pula menilai prestasi, bukan ramalan politik atau drama di media sosial. Okey, Tok Faisal, cuba lagi, dan salam dekat Budi Yassin. Assalamualaikum.